Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman yang saya kasihi. Sekarang ni musim bulan Ramadan insya-Allah, dan ramai sahabat kita yang akan bertugas akan jadi imam salat tarawih sudah pasti akan mengalami masalah serak suara. Jadi insya-Allah saya cadangkan untuk mengelakkan masalah serak suara, cuba try madu. Sebenarnya dia adalah ubat yang terbaik. Ubat yang terbaik untuk masalah suara. Subhanallah, masa saya kat Syria, bila saya jadi imam, memang kita kadang-kala akan mengalami masalah suara hampir hilang. Dia akan ada sedikit macam apa ni, tali suara kita ni akan koyak tau. Tapi subhanallah, ubat dia yang terbaik adalah madu. Allah Subhanahu wa taala kata, yakhruju min butuniha, daripada perut lebah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Air yang keluar daripada perut serangga ni yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, An-Nahl, dia keluar satu minuman yang berlainan warna, dia ada ubat untuk manusia, fihi shifaa'un linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya suka sangat madu ni. First memang sedap. Kemudian dia akan masuk sini. Madu bila masuk sini, bila dia masuk sini, dia akan jadi macam satu ubat yang sangat baik. Subhanallah. Ni hadiah sekali. Teman-teman, siapa yang beli madu, insya-Allah kita akan bagi setiap pembelian madu ni, tapi kita ada saiz berapa ni? Ini 800. 800. Okey, saiz ni siapa beli 800. Ada 800, tak apa, kita jual 800 dululah. Siapa beli 800 gram, insya-Allah akan dapat hadiah syai karak, teh karak, insya-Allah taala. Nanti kalau nak, ya Allah sedap sangat, rasa nak makan lagi. Tapi jangan risau. Walaupun kita dah pakai, tak apa, kita pakai lain lah. Walaupun kita pakai, dia tak akan basi. Sebab madu dia ada bakteri, dia akan hapuskan bakteria. Dan ikhwani, teman-teman, kalau kita ada masalah macam kita takut mengalami masalah sesama, influenza dan sebagainya, insya-Allah madulah ubat dia. Sangat terbaik. Tapi janganlah makan bulat esok puasa. Assalamualaikum.